Saya boleh baca kes ni, Yang Berhormat. Ya, banyak kes. Ya. Tahun ini Yang Berhormat, sebanyak 27 kes penggunaan elektrik secara curang telah difailkan ke mahkamah. Daripada 20 kes, 7 kes itu, sebanyak 23 kes telah dapat diselesaikan. Jumlah daripada yang dikenakan oleh mahkamah untuk 23 kes ini adalah sebanyak ringgit Malaysia 244,750, ya. Dan kes-kes ini mencerminkan bahawa ada kes kalah juga 1.5 million, ada kalah juga. TNB bayar pempasan di mahkamah. Saya sedang menjawab. Yang Berhormat kata semua menang, tak benar. Duduk. Mengelurukan Dewan ni. Ada TNB kalah, bayar balik kos. You must admit it. Saya jawab. You jawab salah. Apa salah? Salah itu jawab. Ini fakta ini. Ada kes di mana TNB kalah, di mana dia claim 1.5 juta. Ada counter claim, dia kalah. Ada kes sedemikian. TNB kena bayar tuntutan balas 250,000. What to do about it? Consumer sepanjang masa ni jadi mangsa TNB. Are you aware no? Is the minister aware? Duduklah. Tak tahu, bukan tak tahu duduk. I can sit down. Duduk. Ada yang Berhormat tahu. Yang Berhormat. Duduklah, saya jawab boleh ke tak? Yang Berhormat. Yang Berhormat, Berhormat, tolong. Ada ketua bangsa mahkamah ni duduk, saya jawab. Saya faham, Yang Berhormat. Saya faham, ini sebab point of order. Apa? Ini mengelirukan Dewan. Ini satu di antara sebab bila Menteri mari baca kenyataan yang dibuat oleh yang disediakan oleh TNB, dia perlu, he must be hands on. Satu di antara menteri adalah macam dulu Samiulu, whatever it said, hands on. Yang ni Yang Berhormat, kita semua tahu. Baru-baru ini ada satu kes di mana TNB sue 1.6 million. Bukan saja jawab sekejap lah, point of order. Now you can sit down. Saya nak Yang Berhormat. Saya dengar dulu, Mak. Apa point of order? Cakaplah apa? You nak jadi speaker ke? Jadi presiden parti Yang dulu lah. Menteri. Yang Parti Menteri. presiden pun tak layak. Apa point of order? Sebutlah. No, you're not even entitled to be party president. Sebut You apa sit point down of order first. dulu. Point of order mana? Ya. Point of order? Yang Berhormat. Menteri tak Duduk dulu, point Mak. of order Duduk. Mana abang Kita bertangan duduk juga, Yang Berhormat. Tumbangkan Sila, Yang Berhormat. calon nanti Point jangan of- bimbang. Point of order yang mana satu, Yang Berhormat? 36-12. Okay? Okey, saya nak dengar. Okey. Datuk Speaker, very simple. Ya. Ini bukan kali pertama. Kita di Yang sini. lain saya nak dengar juga, Yang Berhormat. Ya, kita di sini. Yang Berhormat Tuan Speaker, ada satu kes di mana baru-baru ini TNB sues 1.6 million. Lepas tu dia kalah. Counter claim allowed against TNB. Jadi ini tidak dinyatakan, ini mengelirukan, menyatakan that it shows every Malaysian is a thief in this country. They steal electricity lah, steal money from the government lah, semua macam tu. Tapi bukan sedemikian. We got case in court cases. You can see in the net and all that. Jadi ini perlu diberitahu kepada semua. Jangan mengelurkan Dewan ini dan give one-sided story yang tak benar. Yang Berhormat patut memberi tunjuk Saya faham, ajar dan saya bagi faham. amaran kepada menteri. Okey, Yang Berhormat, Amaran kepada menteri jangan buat sedemikian Yang Berhormat, kali. saya faham, Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, dia kata sweeping statement tak boleh. Jadi sweeping statement tu memang tak boleh. Jadi kalau yang saya dengar tadi, Yang Berhormat Menteri kata ada juga pencurian, makna dia memang ada pencurian, bukan kata semua orang Malaysia pencuri. Jadi sila, Yang Berhormat. Yang Teluk Intan ya? Ipoh Barat, Yang Berhormat. Ipoh Barat. Okey. Saya dari Sarawak lah. Ipoh Barat. Yang Ipoh Barat Menteri sebut balik itu, dari Kutub Selatan. yang Ipoh Barat itu, Yang Berhormat, Tuan Yang Dipertua,
Sila teruskan. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi dari Ipoh Barat tadi adalah satu kes yang saya juga setuju. Memang ada kes yang TNB tidak menang. Ya, yalah. Yalah, what's wrong with aku? Saya aku. Lepas saya bangkitkan perkara itu baru mengakulah. Terima kasih lah. What type of minister ni? Kita mau tunjuk aja. We don't know, so we can tell him. He is minister, paid to do the work, pun tak tahu. Buta gaji kah? Mana sing orang sak kerja mu ni? Yang saya nak sebut ialah di antara banyak pelanggan yang TNB ada, dia ada kes-kes yang berkaitan dengan pencurian. Yang kes ini kita ada SOP. Kita gunakan SOP itu untuk memfile kes ke, atau kalau mempunyai ST Suruhanjaya Tenaga ini membawa kes ke mahkamah, boleh juga. Tetapi kita memang ada kaedah, bukan salah gunakan atau cara yang sewenang-wenangnya. Dia memang ada SOP. Sebab TNB ini adalah satu syarikat yang disenarai di bursa saham, dan kita kenalah ada cara-cara yang untuk menguruskan syarikat ini dengan baik, dengan cara yang saksama dan pelanggan friendly. Yang saya sebut itu pelanggan friendly. Apa tidak sebut? Ya.